Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel Faris Gaming. Dan hari ni Faris akan tengok event baru kali ni. Sorry ya, event ni dah lama, tapi Faris baru nak record Okay, tanpa buat mangsa lagi, jom kita mula, let's go. Faris guna sisi kedua, sebab sisi pertama kawan dah tahu kan, tembang 6 bulan. So 31 Disember Faris akan ke Bali. So Faris akan buat event sebentar. Nanti Faris akan membuat event game di dunia FD Squad. Dan let's go, kita tengok event apa di sini. Lupa nak tengok kat review bawah ni. Oh, korang jangan lupa tengok di Power Gum cerita Avengers ni. Jangan lupa tengok di Power Gum. Aduh guys, ni kosong jen. Okay, ini tempat apa? Yang ni tahu train, spawn train. Boleh spawn train guys. Boleh spawn train. Ada banyak lagi kat atas tu. Harus main train ni dulu lah. Apa yang sangat dulu. Game pula train ni. Tak apa, tak nak naik train ni. Jom kita naik atas guys. Jom kita masuk kat atas. Ada apa kat atas tu guys? Ni gelap ni. Faris buka lampu sekejap. Sekejap guys, Faris buka lampu. Pistol dah ada update baru Sorry Faris cakap macam tu sebab Faris dah lama tak main Riven. Mana lampu? Tak ingat. Lampu dah tak ingat letaknya. Lampu. Ni lampu. Tak nak lampu, tak jadi. Ada apa ni? Apa ni? Aduh. Faham. Apa tu? Gelap betul. Ada apa ni? Galaxy join. Okay. Ada apa ni? Smart tol. Boleh tahan. Bilang. Tak nampak guys. Mana jalan keluar guys? Faris sesat guys. Ada apa ni? Family. Mana jalan keluar? Jalan keluar mana jalan keluar mana? Tolong. Ni. Sumpah dah. Dia boleh. Kejap aku. Siapa ni? Boy. Boy. Aku record. Ada apa lagi kat sini? Mana benda ni? Takkan ni je ada guys. Faris dah tak ingat. Ni review sikit ni pun dah habis. Mana tempat tu? Tak ingat Aduh. Mana tempat tu guys? Dah tak ingat tempat tu guys.
Jap. Macam pernah nampak je tempat tu. Jap. Faris cari jalan. Macam mana nak naik atas tu, guys? Jap. Faris nak lari laju. Faris nak lari laju, Ya. Larian laju etotik masima. Tabah bertarung di dalam jiwa, melam diri menjadi obsesi setiap detik. Takkan ni je ada, guys. Uish, apa tu? Oh, ni tempat tadi. Alah. Ada tempat kos. Ada tempat yang best. Mana tempat tu? Halah. Oh, ni ada. Oh, ni guys. Woo. Ni kena buka lampu, guys. Ush, ni tempat apa ni? Tempat makeup Oh, ni tempat makeup. Faham? Faham. Ish. Lift. Woi. Aku nak naik lift. Wih, bodoh. Cepat naik lift. Dei, cepatlah. Wih, laju betul lift dia ni. Mana? Ush. Apa benda tu? Boleh naik ini kan? Oh, relax lah. Boleh naik lift kan? Jangan. Ya. Habis akal Blaze. Alah, Blaze ikut, guys. Bonova. Kau Bonova. Dai, cepat naik. Ush, laju. Laju dah, guys. Laju. Ush. Yo. Ada apa kat atas ni? Ui, yo. Besarnya. Besar tak? Besarnya. Ui. Di mana kau dapat? Macam mana kau fly? Oh, kau main hackingnya. Weh, guys, dia main hacking, guys. Ni kena report ni, guys. Kena report ni. Dulu Faris pun macam tu. Tak apa. Tunggu lagi, jomlah kita terjun. Wih! Aduh. Kita orang kat sini lah. Wih! Kau nak bawa aku ke mana ni? Adik. Malah. Jam. Kau nak apa? Wih. Boboiboy Nova. Ni Boboiboy Blizzard. Wih. Adik. Waduh. Ni memang sempurna. Faris memang best. Bagi Faris ni, memang best tau. Bagi Faris memang best lah, okay? Memang best. Okay lah guys, sampai sini saja review event kali ni ya. Dan jangan lupa like dan subscribe Faris Gaming. Dan lupa lagi dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ciao. Ciao guys.